Bang, saya rasa salah ni tempat ni. Abang ikut tak alamat yang saya bagi tu? Manalah saya tahu puan, saya memang ikut Waze pun. Dia bawa ke sini. Okey, cuba. Angkat dia. Daripada dulu aku memang tahu hati kau ni memang busuk. Kau lah setan bertopengkan manusia. Lantang kau lah nak cakap apa pun. Kali ni aku lepaskan kau. Aku cuma nak bagi tahu kau je siapa yang berkuasa. Aku cuma nak bagi tahu kau aku boleh buat apa saja pada kau. Kan. Tapi kalau kau tak nak dengar cakap aku, kau jangan menyesal tau. Kalau Marisa mati, ataupun Mikael yang mati. Jangan sentuh Mikael. Jangan. Aku janji aku ikut apa yang kau cakap. Jangan sentuh Mikael. Bagus. Macam tu lah. Okey. Sorry. Okey, nanti kita jumpa kat rumah. Okey sayang. Suka